Kejadian ribut yang menggemparkan Meru Klang petang semalam menyebabkan puluhan kediaman dan bangunan termasuk sekolah rosak. Ribut yang disifatkan penduduk sebagai paling buruk dalam tempoh 30 tahun itu turut meninggalkan trauma mendalam kepada penduduk yang masih terkejut dengan kejadian luar jangka itu. Tinjauan mendapati Kampung Meru dan Kampung Budiman antara lokasi paling terjejas. Seorang penduduk, Nurul Aina Jumali, berkongsi detik cemas apabila angin kuat tiba-tiba melanda kawasan perumahannya. Dalam keadaan kelam kabut, beliau nekat menyelamatkan diri serta anak-anak asuhannya dengan berlindung dalam kereta. Masa tu kejadian sangat cepat. Saya pun tak sempat nak selamatkan apa-apa. Dengan keadaan macam ini, dengan anak-anak asuhan lagi, saya pun terkejut dengan kelam kabut memang. Tiba-tiba dah bumbung dah tercampak. Kongsinya lagi, keseluruhan bumbung rumahnya rosak diterbangkan angin kencang. Malah beberapa kemah dan gerai jualan di tepi jalan juga rosak teruk. Bukan ya, memang angin tu berputar dan dia menerbangkan sekali dengan bumbung tu berpusinglah sebab bumbung tu pun jatuh jauh daripada kawasan rumah ni. Lebih kurang 100 kaki adalah jauh daripada rumah ni lah. Siang tadi, rata-rata penduduk bergotong royong membaiki premis yang rosak dan membersihkan kawasan terjejas. Ia termasuk mengumpul sisa bumbung yang tercabut serta memindahkan barang-barang yang rosak akibat ribut berkenaan. Ribut yang melanda Meru kira-kira jam 6 petang semalam mengakibatkan puluhan kediaman rosak termasuk beberapa bumbung rumah yang diterbangkan angin kencang. Turut terjejas beberapa lokasi sekitar Jalan Paip, Jalan Meranti Bunga serta kawasan berhampiran SMK Meru yang dilanda kejadian pokok tumbang.